Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 8 iaitu High Five ingin membentangkan video bertajuk Cabaran Keselamatan Cyber di Era Digital, iaitu memfokuskan kepada ancaman dan juga langkah pencegahan. So mari kita fahami lebih lanjut mengenai keselamatan cyber. Dunia digital ia kelihatan canggih dan juga kompleks, tapi di sebalik lapisan kod dan juga sistem ini terdapat tersembunyi pelbagai bahaya. Apabila kunci dibuka, maklumat, identiti dan juga keselamatan kita akan terdedah. Oleh itu, keselamatan cyber ini wujud untuk menutup kunci itu semula dan juga melindungi dunia maya daripada dicerobohi dan juga disalahguna. Sekelip mata, segala maklumat peribadi kita seperti gambar, akaun bank dan juga malah identiti kita sendiri diambil tanpa sedar. Inilah dunia cyber, dunia yang tak nampak di mata tapi sentiasa mengintai. Keselamatan cyber bukan sekadar antivirus, ia adalah perisai utama kita terhadap serangan digital. Daripada penggunaan tanpa wajah kepada virus tanpa bunyi, dunia cyber penuh dengan ancaman tersembunyi. So, mari kita pergi dengan apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan cyber. Keselamatan cyber bermaksud perlindungan sistem digital daripada pencerobohan dan juga serangan yang boleh menyebabkan kehilangan data ataupun kerosakan, di mana ia merupakan perlindungan iaitu melindungi sistem komputer, rangkaian dan juga data daripada serangan. Dan kalau kita leka, segalanya boleh lenyap hanya dalam satu klik sahaja. Betulnya, kenapa keselamatan cyber penting dalam era digital? Keselamatan cyber sangat penting dalam era digital kerana ia dapat membantu melindungi data peribadi dan juga maklumat sulit daripada jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, ia juga menjamin keyakinan pengguna terhadap penggunaan teknologi seperti transaksi atas talian. Dan seterusnya, ia dapat mengelakkan kerugian kewangan yang berpunca daripada penipuan dan juga serangan cyber, serta ia dapat melindungi reputasi individu malah syarikat daripada tercemar akibat daripada serangan cyber. Inilah barisan hadapan dunia digital. Mereka bukan hanya untuk tukang kod, tetapi mereka juga penjaga data, mempertahankan sistem dan juga melindungi dunia maklumat. Oleh itu, keselamatan cyber bukan sahaja ditugaskan untuk kepada seorang individu, tetapi ia juga tanggungjawab bersama. Tanpa kawalan dan juga pemantauan seperti ini, setiap data boleh jatuh ke tangan yang salah. Walau bagaimanapun, ancaman cyber boleh memberikan kesan besar kepada pelbagai pihak. Yang pertama, bagi individu, maklumat peribadi seperti nombor akaun, kata laluan boleh dicuri dengan menyebabkan kerugian kewangan dan juga kecurian identiti. Seterusnya, organisasi pula berisiko kehilangan data penting serta terpaksa menanggung kos pemulihan sistem dan juga kerosakan reputasi imej bagi syarikat. Pada peringkat negara pula, serangan cyber boleh mengganggu sistem keselamatan, infrastruktur penting dan juga menjejaskan kestabilan ekonomi. Terdapat berbagai jenis ancaman keselamatan cyber. Antaranya ialah malware, iaitu perisian hasad yang direka untuk merosakkan, mencuri atau menyebabkan gangguan pada sistem komputer, rangkaian ataupun peranti. Jenis-jenis malware termasuklah antaranya virus, worm, trojan horse, spyware dan juga ransomware. Seterusnya, serangan phishing. Phishing berlaku apabila penyerang menyamar sebagai entiti yang dipercayai untuk memperdayakan mangsa untuk memberikan maklumat peribadi seperti kata laluan, nombor kad kredit ataupun maklumat akaun bank. Yang seterusnya, serangan DDoS atau lebih dikenali sebagai Distributed Denial of Service, di mana serangan DDoS ini bertujuan untuk melumpuhkan laman web atau sistem rangkaian dengan membajiri pelayan dengan trafik yang terlalu banyak yang dengan menyebabkan ia menjadi perlahan atau tidak boleh diakses secara langsung. Selain itu, pelanggaran data atau lebih dikenali sebagai data breach. Pelanggaran data berlaku apabila maklumat sulit seperti data pelanggan, maklumat kad kredit ataupun rekod kesihatan dicuri atau didedahkan tanpa kebenaran oleh bangsa. Pertama, kita mesti menggunakan kata laluan yang kuat. Elakkan guna maklumat peribadi seperti nama atau tarikh lahir. Sebaliknya, campurkan huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol supaya sukar diteka. Kedua, aktifkan pengesahan 2 faktor atau 2FA.
Ini bermaksud walaupun kata laluan kita diketahui, akaun masih dilindungi dengan kod keselamatan tambahan yang dihantar ke telefon atau email. Langkah ketiga, elakkan klik pada pautan mencurigakan. Biasanya ini datang melalui email atau mesej yang tidak dikenali. Pautan seperti ini boleh membawa virus atau mencuri maklumat kita. Akhir sekali, langkah kelima, pastikan kita menggunakan antivirus dan aktifkan firewall. Antivirus boleh mengesan perisian berbahaya, manakala firewall boleh melindungi sistem daripada akses luar yang tidak sah. Dengan langkah-langkah ini, kita boleh melindungi data dan privasi kita daripada ancaman cyber. Kesimpulannya, di era digital yang serba pantas ini, keselamatan cyber bukan lagi satu pilihan, malah ia adalah satu keperluan. Kita berhubung setiap hari melalui pelbagai platform dan peranti tanpa menyedari bahawa setiap klik muat turun dan perkongsian data berpotensi menjadi sasaran ancaman cyber. Ancaman ini mungkin tidak kelihatan dengan mata kasar, tetapi kesannya boleh memberi impak besar daripada kehilangan maklumat peribadi kepada kerugian kewangan dan juga pencemaran reputasi. Sebagai pengguna teknologi, kita semua memegang tanggungjawab untuk melindungi bukan sahaja diri sendiri tetapi juga orang sekeliling kita. Ingat, kesedaran adalah pertahanan terbaik kita. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, keselamatan bermula dengan pengetahuan dan tindakan. Bersama-sama kita boleh mewujudkan suatu persekitaran digital yang lebih selamat, dipercayai dan lebih bertanggungjawab. Sahaja video daripada kami. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton. Semoga video ini dapat meningkatkan kesedaran semua tentang kepentingan keselamatan cyber di era digital.